Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan pentaksiran iaitu tugasan 2 pembentangan individu bagi kursus ELMK 3113 iaitu isu moral dan peranan agen moral. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan mengenai isu moral di sekolah dan isu pilihan saya ialah isu konten sekolah. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan diri. Saya Hanifah Radinda binti Anizam, merupakan pelajar tahun 2 dan semester pertama. Jadi kita pergi terlebih dahulu kepada isi kandungan sebelum kita pergi kupas lebih lanjut terhadap isu konten sekolah ini. Pertama kita akan melihat kepada maklumat jurnal, yang kedua latar belakang kajian kes, yang ketiga pengenalan isu konten, yang keempat faktor utama isu konten, yang kelima hubungan faktor utama dengan teori Maslow, yang keenam faktor-faktor lain, yang ketujuh kesan dan akibat isu konten, yang ke-8 langkah-langkah pengurakan isu konten, seterusnya kesimpulan, yang ke-9 dan akhir sekali rujukan. Okey, berikut merupakan jurnal yang telah saya pilih dan juga saya kaji iaitu Kerja Sambilan Mempengaruhi Ketidakhadiran Pelajar Tingkatan 3 dan dikeluarkan pada tahun 2021 oleh Nurul Farhana, Mak Daud dan rakan-rakannya yang lain. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kajian kes. Kita terus pergi kepada sasaran kajian. Pengkaji menyasarkan pelajar SMK Kepong Kuala Lumpur dan kaedah tempuan dibuat dengan 2 cara iaitu semi struktur bersama guru disiplin secara atas salin iaitu Google Meet dan juga rujukan internet. Jadi objektif kajian pertama, pengkaji telah ingin mengenal pasti faktor-faktor yang membawa isu konten dalam kalangan pelajar SMK Kepong. Yang kedua, menjelaskan kesan-kesan isu konten sekolah kepada pelajar dan juga sekolah, dan akhir sekali langkah-langkah untuk mengurangkan isu konten sekolah. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Konten ini apa? Konten ini dikaitkan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga, atau lebih yang membimbangkan sesetengah kes dalam pengetahuan ibu bapa. Jadi kegiatan konten sekolah ini merupakan gejala yang menjadi satu trend sebenarnya dalam kalangan pelajar. Walaupun mereka mengetahui bahawa kegiatan konten yang dilakukan memberikan pelbagai risiko iaitu kesan negatif kepada diri mereka. Jadi kita tengok trend ini, kita tengok rekod KPM bagi sesi 2023-2024 sebanyak 3.59 murid direkod konten sekolah berdasarkan sistem sosial diri murid. Ini merupakan peratusan yang agak tinggi dan membimbangkan kita semua. Jadi seterusnya kita pergi kepada kerja sambilan. Kenapa saya letakkan definisi kerja sambilan di sini? Sebab saya mendapati faktor utama dalam jurnal ini ketidakhadiran pelajar ke sekolah adalah disebabkan kerja sambilan. Jadi kerja sambilan ini apa? Kerja sambilan bermaksud kerja yang dilakukan di samping kerja biasa atau kerja tetap yang lain. Dalam konteks kajian ini, faktor utama ketidakhadiran sekolah ialah penlibatan mereka dalam kerja sambilan. Di sekolah kajian ini, kebanyakan pelajar melakukan kerja sambilan bagi menampung keperluan diri dan juga keluarga. Namun, kecenderungan pelajar untuk bekerja sambilan telah menimbulkan implikasi negatif terhadap kehadiran mereka ke sekolah. Saya ambil satu kes yang benar-benar berlaku daripada Kerajaan Akhbar Berita Harian 2025. Desakan hidup punca pelajar tingkatan 3 terpaksa konten sekolah. Pelajar terbabit terpaksa untuk konten sekolah kerana ingin menampung keperluan kehidupan dengan mencari duit untuk memenuhi keperluan diri mereka dan juga keluarga. Jadi kita terus pergi kepada faktor utama gejala konten sekolah iaitu faktor kerja sambilan. Okay, faktor ini dikesan. Macam mana saya boleh tahu dikesan melalui temu bual yang dijalankan bersama guru disiplin sekolah. Berikut kenyataan beliau, dia selalu konten kerana dia seorang yang tidak minat belajar dan merupakan seorang yang suka bekerja. Jadi mereka ini menipu ibu bapa, datang ke sekolah sedangkan mereka pergi keluar bekerja. Sebagai contoh, di sekolah terbabit, murid ramai bekerja. Jadi sebab tu mereka datang ke sekolah, mereka berasa sangat mengantuk dan penat. Sebab itu mereka konten sekolah, kata responden iaitu guru disiplin. Jadi hasil temu bual daripada responden, guru disiplin menunjukkan bahawa terdapat pelajar lebih gemar untuk bekerja berbanding belajar. Beliau turut menambah bahawa ramai pelajar di sekolah itu bekerja sambilan dan apabila hadir ke sekolah mereka akan letih, mengantuk dan tidak dapat menumpukan perhatian. Jadi dapatan ini menunjukkan bahawa keletihan fizikal dan hilang motivasi iaitu motivasi intrinsik mereka akibat kerja sambilan menyumbang secara langsung kepada tingkah laku konten sekolah.
Saya ambil lagi satu keratan akhbar daripada The Star 2025. Student miss the value of education to make money. Menurut keratan akhbar ini, kebanyakan mereka yang berkesambilan ada sebenarnya pelajar yang datang daripada B40. Mereka tidak nampak nilai sebenar pendidikan dan mereka memikir hanya untuk mencari wang, membelanjakan demi keserokan jangka pendek. Kenyataan akhbar ini dikukuhkan oleh Bibi Yusof. Faktor pelajar Pontian adalah disebabkan oleh situasi keluarga mereka yang daif. Oleh itu, mereka tekanan ekonomi mendorong mereka untuk Pontian sekolah dan keluar bekerja berbanding untuk datang ke sekolah belajar, menjalankan tanggungjawab utama mereka sebagai seorang pelajar. Jadi, apa yang kita boleh lihat kat sini, kita akan melihat hubungan faktor kerjasambilan dan teori Maslow. Menurut teori hierarki keperluan Maslow 1943, manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup. Teori ini menekankan bahawa individu perlu memenuhi kesemua keperluan, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan dan kasih sayang sebelum memenuhi keperluan sekunder, iaitu penghormatan diri dan pencapaian diri. Teori ini menekankan bahawa seseorang individu itu perlu memenuhi kesemua keperluan yang utama dulu, yang asas, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan dan kasih sayang sebelum memenuhi hubungan sekunder yang lebih tinggi, iaitu penghormatan diri dan pencapaian diri. Jadi peringkat yang di atas tidak boleh dipenuhi sekiranya peringkat di bawah keperluan asas terlebih dahulu. Oleh itu, pelajar yang penting akibat kerjasambilan berkait dengan dua peringkat utama Maslow kita boleh lihat. Yang pertama, keperluan asas survival. Kenapa pelajar mahu penuhi keperluan yang utama, iaitu keperluan manusia untuk makan, minum, keperluan harian. Yang seterusnya, peringkat yang lebih tinggi di atas, keperluan pencapaian diri, status. Pelajar bekerja kerana ingin cuba berdikari. Pada tahap tersebut, mereka beranggapan mereka sudah bebas masuk di sekolah menengah, mereka sudah besar dan cuba mencari identiti mereka tersendiri sebab mereka remaja masih mencari arah dalam kehidupan. Mereka mencari pencapaian diri yang palsu, iaitu melalui wang tunai, bukannya tahap pendidikan yang sepatutnya. Menurut Nurul Fahana 2021, kebanyakan kanak-kanak akan cuba apa sahaja yang mereka boleh untuk mendapatkan keperluan yang diingini, terutamanya keperluan pencapaian diri. Kesannya apa kepada akademik mereka? Pelajar akan rasa letih, mengantuk dan juga hilang fokus semasa di sekolah, lalu ponting atau tidak hadir terus ke sekolah. Ini menunjukkan keperluan asas dan keperluan untuk berjaya yang tidak dipenuhi boleh menjelaskan motivasi pelajar terhadap pendidikan. Faktor utama dan identiti pelajar menurun kepada isu moral, iaitu ponting. Jadi apa yang saya boleh dapat kesankan, faktor isu ponting disebabkan oleh bekerjasambilan kita boleh lihat daripada dua aspek. Yang pertama, pelajar datang daripada latar belakang keluarga yang susah, yang mempunyai tekanan ekonomi. Disebabkan itu mereka terpaksa keluar bekerja untuk mencari pendapatan tambahan buat keluarga mereka. Yang kedua, sikap pelajar itu sendiri. Mereka berasa bosan ataupun motivasi intrinsik mereka rendah dan menyebabkan mereka tidak minat belajar dan memilih untuk bekerja sambilan. Okay, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor lain yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, sikap pelajar. Sikap pelajar itu menyumbang sendiri kepada masalah penting. Ada yang pelajar seperti saya cakap sebelum ni dan berasa bebas dan cuba perkara baru lepas dah masuk sekolah menengah. Dan itu disebabkan oleh mereka sendiri kurang minat terhadap pelajaran, rasa bosan dengan guru atau subjek tidak faham bahasa pengajaran turut menyebabkan mereka tidak mahu hadir ke sekolah. Ini sikap pelajar sendirilah. Yang kedua, kita tengok faktor latar belakang, keseluruhan dalam keluarga seperti ibu bapa bercerai, bergaduh dan kurang perhatian menyebabkan pelajar tu rasa tertekan dan tidak boleh fokus belajar di sekolah. Sebaliknya, mereka akan pergi keluar untuk mencari ketenangan di luar. Dan lagi sekali, faktor rakam sebaya. Kita tengok faktor rakam sebaya mempunyai pengaruh sebenarnya lagi besar daripada ibu bapa dan guru kepada remaja ini, kepada pelajar terhadap tingkah laku mereka. Pelajar sudah semestinya akan mudah terikut dengan rakan untuk pergi sekolah kerana apa? Mereka rasa ingin diteremai dan juga ingin masuk ke dalam kumpulan tersebut. Jadi mereka akan berasa bebas dan seronok apabila mereka boleh melakukan aktiviti bersama seperti melepak di pusat membeli belah berhampiran sekolah. Di sekolah kajian SMK Kepong ni memang berhampiran dengan pusat membeli belah. Jadi kebanyakan murid yang penting mereka akan pergi ke pusat membeli belah tersebut. Jadi seterusnya rakan sebaya sering dianggap lebih memahami daripada keluarga, menyebabkan pelajar lebih mudah terpengaruh dengan tingkah laku negatif. Bila kita pergi kepada kesan-kesan gejala ponting sekolah pula kepada pelajar. Kita semua tahu, seperti saya sudah cakap sebelum ini, ponting sekolah tidak pernah menjanjikan kebaikan ataupun kesan positif kepada pelajar. Malah
dia akan mendatangkan keburukan kepada pelajar itu sendiri. Jadi apa kesan yang mereka boleh terima daripada konten sekolah adalah ketinggalan dalam pelajaran. Kesan langsung kita boleh nampak bila pelajar konten sekolah ketinggalan dalam aspek akademik mereka. Okey, pernyataan yang dikemukakan oleh guru di sekeliling saya Amir daripada Jena mengatakan bahawa pelajar yang kerap tidak hadir akan ketinggalan silibus pembelajaran. Apa kesannya bila mereka ketinggalan silibus dalam pembelajaran, mereka akan sudah semestinya akan suka untuk memahami topik yang diajar oleh guru. Dan akhirnya membawa kepada kesukaran untuk menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Jadi pernyataan ini juga disokong oleh Rogers Becker mengatakan pelajar yang bosan sekolah sering memfahamikan prestasi pembelajaran yang lemah serta memiliki keyakinan diri dan cita-cita yang lemah. Kenapa? Sebab motivasi intrinsik mereka sudah rendah. Mereka sudah sebenarnya dah tidak boleh fokus lagi terhadap pembelajaran disebabkan konten sekolah. Mereka datang ke sekolah, mereka dah tak ada hala tuju dan tiada keinginan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Seterusnya akan membawa kegagalan dalam pemeriksaan di sekolah kerana mereka tidak ada target. Okey, seterusnya kita pergi kepada akibat. Kita tengok jangka masa panjang akibat konten sekolah ni iaitu kegagalan akademik. Seterusnya apa? Mereka akan mendapat pendapatan yang rendah. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Murid yang kerap konten sekolah tinggi untuk tamat sekolah dengan kelayakan akademik yang rendah, SPM ataupun di bawahnya ataupun langsung tiada. Pernyataan ini disokong oleh Rogers Becker iaitu pelajar mungkin suka untuk memperolehi pekerjaan yang baik. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai kelayakan akademik untuk dipenuhi syarat bekerja dalam bidang profesional. Sebagai contoh, sekiranya murid tersebut mahu ingin menjadi guru. Untuk menjadi guru pada masa kini memerlukan kelayakan sarjana muda perguruan. Tetapi murid tersebut hanya tamat belajar pada tahap peringkat sekolah menengah saja. Jadi murid tersebut tidak boleh dalam bidang profesional kerana tiada kelayakan akademik yang diperlukan oleh bidang terbabit. Jadi kesannya pelajar akan mengalami masalah yang lebih teruk iaitu kemiskinan bekerja ataupun working poverty dan ketidakseimbangan upah. Okey, tahap sekolah tanpa kelayakan akan menafikan peluang mereka untuk mendapat tahap pendapatan yang lumayan dan juga yang stabil. Kegagalan dalam akademik tidak menjadikan seseorang itu penganggur, tapi akan menyekat potensi pendapatan yang lumayan yang memerlukan mereka berjuang dalam pasaran buruh dengan upah yang rendah. Jadi kita akan lihat kepada statistik yang saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita tengok perbezaan upah iaitu tiada pendidikan rasmi 1,559 berbeza dengan 4,131. Kita tengok ketidakseimbangan upah yang sangat ketara antara individu yang mempunyai yang tiada pendidikan rasmi dan individu yang mempunyai pendidikan tahap tertiary iaitu degree. Okey, seterusnya kita melihat kesan gejala ponting yang kedua yang ada dalam jurnal iaitu sistem merit ditolak. Kita tengok pernyataan yang dikemukakan oleh guru Slay mengatakan bahawa pelajar tidak hadir disebabkan ponting dengan sengaja akan mengumpul mata mengikut sistem merit di sekolah terbabit lah. Pertama sekali, sekiranya 40 mereka akan digantung dan terus berkumpul sampai 60 mereka akan dibuang sekolah. Akibat dia akan menyulitkan mereka untuk mendaftar ke sekolah sekiranya mereka masih mahu bersekolah. Jadi apabila pelajar tidak dapat sambung di mana-mana sekolah, ini akan menamatkan laluan akademik formal pelajar yang mendorong kepada risiko mereka terlibatlah dengan gejala negatif ataupun jenayah. Pernyataan saya ini dikukuhkan lagi oleh Rogers Becker iaitu mengatakan gejala ini akan membuka ruang kepada perilaku negatif dan lain seperti merokok, penyalahgunaan dadah dan juga bullying. Okay, kita tengok akibat apa dia kesan sistem merit ditolak tu. Kita tengok akibat jangka masa panjang. Okay, statistik Kementerian Kesihatan Umum 2022 menunjukkan bahawa pelajar yang ponting sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan penglibatan pelajar dalam tingkah laku berisiko seperti alkohol dan juga dadah. Dapatan dalam statistik ini menunjukkan 36.3 pelajar yang pernah menggunakan dadah didapati turut terlibat dengan ponting sekolah. Ini membuktikan bahawa ponting sekolah sememangnya boleh menjadi laluan awal pelibatan dalam gejala sosial yang lebih serius lagi. Menurut Ahmad, Irfan dan juga Iziana Ismail 2021, pelajar yang ponting biasanya akan menggunakan masa-masa mereka tersebut berkumpul dan melibatkan diri dengan perkara-perkara yang kurang baik iaitu terlibat dengan masalah sosial negatif. Keadaan ini menjadi lebih kritikal apabila sekiranya pelajar
yang kerap ponting tu dibuang sekolah, semestinya mereka akan kehilangan hala tuju. Mereka tiada sokongan pendidikan iaitu sekolah dan serta pengawasan guru. Jadi mereka ini kemungkinan akan meningkatkan lagi risiko untuk terjebak dengan jenayah juvenile. Kenapa? Sepatutnya masa yang digunakan untuk belajar di sekolah tu mereka habiskan masa tu terlibat dengan masalah sosial. Lantas akan memusnahkan masa depan mereka. Okey, tadi kita dah bincang dengan lebih mendalam kesan pada mulanya kesan dalam jurnal saya kaitkan dengan akibat jangka masa panjang yang akan berlaku kepada pelajar. Sekarang kita akan melihat kepada langkah penyelesaian holistik gejala ponting. Ponting sekolah menunjukkan bahawa sebenarnya sesuatu sedang berlaku kepada pelajar ini dan kita perlu menolong mereka. Sebenarnya mereka dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Jadi terdapat 3 langkah yang telah dicadangkan dalam jurnal ini saya dapati hasil daripada temu bual bersama dengan guru disiplin. Iaitu daripada aspek ibu bapa, sekolah dan juga media masa. Namun bagi saya cadangan-cadangan yang telah diberikan tidak sebenarnya menyelesaikan masalah secara efektif dan juga secara holistik. Kerana penyelesaian itu bersifat umum sahaja. Oleh itu bagi saya adik-adik sosialisasi pelajar wajar untuk mengambil langkah yang proaktif dalam membantu mereka. Jadi saya menumpukan kepada satu adik sosialisasi iaitu sekolah dan saya beri 2 cadangan penyelesaian yang baru iaitu langkah pertama membantu keperluan fisiologi pelajar dan langkah kedua adalah disiplin restoratif. Kita tengok langkah pertama iaitu membantu keperluan fisiologi pelajar. Jurnal ini hanya mencadangkan ibu bapa perlu beri perhatian dengan follow up sahaja kepada anak-anak mereka. Bagi saya cadangan ini tidak membawa kesan atau menyelesaikan masalah khususnya bagi pelajar yang mengalami tekanan ekonomi menurut mereka untuk bekerja sambilan. Bagi saya langkah intervensi yang sesuai untuk ialah bermula dengan bantuan pihak kaunseling itu sendiri. Dengan apa? Pihak kaunseling panggil pelajar secara peribadi dan berkomunikasi secara efektif, secara bersemuka tanpa menghakimi ataupun memarahi mereka. Menurut Ahmad Irfan dan Azana Ismail, kaunselor, kenapa kaunselor bagi saya kaunselor sesuai? Kerana kaunselor ini mempunyai keupayaan dan kecekapan tinggi untuk mengenali dan membantu pelajar. Jadi setelah memanggil mereka dan mengenali pasti punca akar sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka iaitu tekanan ekonomi yang dialami oleh pelajar. Bagi saya seterusnya tindakan pihak sekolah boleh melakukan penyelesaian melalui kerjasama dengan pusat zakat yang ada di negeri-negeri terbabit dan pihak-pihak NGO tempatan dalam membantu meringankan beban ekonomi pelajar. Ini seterusnya apabila perkara tersebut dilaksanakan, pelajar boleh datang kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Okey, ini membantu pelajar-pelajar yang penting disebabkan untuk memenuhi keperluan asas diri dan juga keluarga untuk mengelakkan mereka daripada kemiskinan bekerja ataupun gaji rendah. Kita pergi kepada langkah kedua, disiplin restoratif. Jurnal ini hanya mencadangkan peranan sekolah iaitu unit disiplin sendiri untuk memanggil pelajar, beri nasihat dan juga amaran. Bagi saya cadangan ini tidak membawa kesan dan menyelesaikan masalah pelajar dengan hanya segala nasihat dan amaran. Lagi-lagi khususnya sekiranya pihak sekolah panggil, beri amaran, beri hukuman dan memarahi dan menghakimi mereka. Ini hanya akan menghilangkan lagi kepercayaan pelajar terhadap institusi sekolah. Jadi bagi saya sistem hukum merit dan terus menjatuhkan hukuman gantung atau lebih teruk lagi buang sekolah hanya akan mendorong pelajar dengan terlibat dengan jenayah juvenile iaitu masalah-masalah sosial yang negatif. Tindakan buang pelajar secara paksa tidak akan mendatangkan apa-apa perubahan langsung kepada pelajar secara positif, malah hanya akan mendatangkan impak yang lebih teruk. Jadi bagi saya sekolah ialah satu institusi pendidikan perlu seharusnya membantu pelajar bukan sahaja daripada aspek kognitif iaitu pembelajaran beri ilmu, tetapi membantu pelajar yang berada dalam masalah. Bagi saya, pihak sekolah perlu menggantikan sistem hukuman merit dengan disiplin secara pemulihan. Bagi saya, hukuman merit ini hukuman yang bersifat tradisional iaitu memfokuskan kepada menghukum. Tetapi disiplin secara pemulihan iaitu disiplin restoratif adalah disiplin yang mengkhususkan kepada memberi penyokongan, empati, kasih sayang. Jadi perkara-perkara terbabit menjamin persekitaran yang selamat dan sejahtera. Selain daripada bantuan pihak kaunseling, sekolah boleh melancarkan program mentor-mentee untuk pelajar yang kerap ponting ni. Iaitu pelajar tu akan diselir di bawah guru yang berpengalaman ataupun guru yang mereka selesa bersama. Jadi ini akan dapat memfokuskan kepada pemulihan murid dan juga memberi sokongan kasih sayang. Jadi akhirnya kesimpulan bagi saya isu ponting sekolah ni
kita dapat lihat satu masalah sosial semakin meningkat peratusan yang kita tengok pada awal pengenalan, peratusan yang agak tinggi pada tahun 2023 dan 2024 yang membawa kepada pelbagai implikasi buruk kepada pelajar. Kita dah kesan pada masa kini hingga akibat jangka masa panjang. Isu ini bukan hanya isu disiplin yang biasa saja kerana impak dia sangat teruk dan sangat negatif kepada pelajar. Berdasarkan daripada jurnal yang telah dianalisis dengan kritis dapat membuktikan bahawa terdapat dua impak negatif jangka panjang yang boleh terjadi kepada pelajar, iaitu kemiskinan bekerja dan juga risiko terlibat dengan jenayah juvana. Oleh itu, setiap guru haruslah dipertanggungjawabkan dalam usaha pengawalan dan pencegahan salah laku ponteng ini secara berterusan. Tindakan yang diberi seharusnya rasional dan wajar, itu sangat penting. Iaitu pertama sekali mengenal pasti punca akar terjadinya isu terbabit. Menurut Kinrate, kebanyakan pelajar ponteng sekolah mengatakan sekiranya mereka ni diberikan peluang kedua, mereka tidak mahu ponteng sekolah. Dan menyadari kesilapan perbuatan mereka dan menyadari dalam jangka masa panjang mereka sebenarnya rugi dalam kehidupan. Oleh itu, setiap pihak sekolah perlu bersama-sama membantu pelajar-pelajar ini semua untuk kembali ke landasan sebelum terlambat agar mereka dapat membesar menjadi insan yang berjaya. Akhir sekali, ini merupakan rujukan jurnal yang saya gunakan untuk menganalisis jurnal oleh Nurul Farhana ini. Sekian, itu saja. Terima